Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syakir Sarah Zalizan, wartawan Star TV, SMK Dato' Haji Talib Karim, Alor Gajah Melaka. Hari ini 18 April 2025 sedang berlangsungnya Majlis Pelancaran Nilam dan Galakan Membaca sesi 2025. Mari kita sama-sama saksikan. Sekolah sekalian untuk subscribe, follow and like TV PSS Sari di platform YouTube. Kini saya bersama Guru Penyelaras Nilam SMK Dato' Haji Talib Karim, iaitu Cikgu Nur Syamimi binti Mazlan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Jadi saya akan tanyakan beberapa soalan tentang program yang dijalankan hari ini. Untuk soalan pertama, bolehkah Cikgu jelaskan sedikit tentang program Nilam dan Galakan Membaca untuk program hari ini? Okey, pada hari ini kita telah melaksanakan majlis pelancaran untuk program Nilam dan kempen Galakan Membaca bagi sekolah Dato' Haji Talib Karim bagi tahun 2025. Dan pada hari ini juga kita telah perkenalkan kepada murid-murid dan memperingatkan sekali lagi kepada mereka tentang program-program yang akan kita jalankan sepanjang tahun 2025 ini di bawah program Nilam dan juga kempen Galakan Membaca. Macam sebagai contoh yang disebut oleh pengetua tadilah di dalam ucapannya, seperti bacaan 10 minit dan pertandingan resensi buku, pembaca terbanyak, perekodan AINS terbanyak dan banyak lagi. Okey, baik, untuk soalan terakhir pula, apakah objektif tentang pelaksanaan program Pejayaan Nilam dan Galakan Membaca ini? Okey, untuk Nilam ni objektif kita setiap tahun tu yang utama ialah untuk menggalakkan dan menjadikan pembacaan ni satu budaya di sekolah. Dan untuk Starim ni kita telah melahirkan ramai saban tahun, iaitu tokoh-tokoh Nilam yang mewakili peringkat yang mewakili negeri Melaka ke peringkat kebangsaan. Jadi kita akan meneruskan lagi lah usaha ini supaya lebih ramai lagi murid yang akan menjadikan pembacaan ini satu budaya. Baik, terima kasih Cikgu. Saja. Terima kasih. Itu saja untuk episod kali ini. Semoga video tadi memberi manfaat kepada semua. Saya Nur Syakir Sarah Zalizan, wartawan Star TV, SMK Dato' Haji Talib Karim, Alor Gajah Melaka. Star TV, shining like a star.